Yang tengok part 1 semalam tu mesti korang tertanya-tanya kan. Dekat siapa Ciko nak berkongsi rezeki ni? Abang kakak, sebenarnya abang kakak tak bagi dekat siapa-siapa pun. Ciko ni ramai adik-beradik. Korang nak kenal tak dengan adik-beradik Ciko? Jom Ciko tunjuk dengan korang. Siapa adik-beradik Ciko? So abang kakak, inilah adik-beradik Ciko yang Ciko nak bagi tahu kat korang tu. So, diorang ni semua abang kakak, mungkinlah diorang ada yang ada adik tapi tak ada abang. Mungkin yang tak ada adik-beradik. Macam-macam lah Rasa happy dapat bersama dengan diorang. Jadi abang kakak, tak salah pun. Dalam rezeki kita ni, ada juga rezeki orang lain. Jadi tak salah untuk kita berkongsi rezeki dengan orang lain abang kakak. So, kalau korang setuju dengan apa yang Ciko bagi tahu tu, cuba korang komen dekat bawah. Okey?